ingatkan kepada anak-anak muda kita supaya undi kita jangan pecah. Dan bila datang PRU nanti, cabaran lagi satu adalah mereka akan guna duit, tuan-tuan. Mereka akan gula-gulakan pengundi lah dengan macam-macam. Bantuan itu, bantuan ini. Ini satu lagi cabaran yang kita tidak boleh ambil ringan. So sebab itu kita ada dalam 6 bulan ke 10 bulan lagi, tuan-tuan. Saya rasa tak lama dah lah. Sebab apa saya cakap tak lama? Sebab satu, keadaan yang berlaku di Negeri Sembilan tadi, yang mana DUN perlu bersidang dalam tempoh 5 bulan lebih, 6 bulan ini. Lepas itu Melaka pun perlu dibubarkan pada bulan November. Dan satu lagi, keadaan akan menjadi lebih lama lagi teruk. Sebab perang yang berlaku di Selat Hormuz ni pun, keadaan minyak dia tidak akan reda sun, kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Dan satu lagi sebab Anwar Ibrahim tak boleh lagi ambil hutang, tuan-tuan. Ini masalah dia sebab dia ambil hutang banyak. 3 tahun lepas 200-300 bilion. Sekarang hutang kita, YB tahulah dalam parlimen, hutang kita dah sampai 65%. So dia tak boleh ambil hutang. So macam mana nak belanja projek? Daripada Petronas punya duit dengan duit cukai. So kalau tak cukup, kena naikkan cukai atau kurangkan subsidi. Sebab hutang tak boleh lagi ambil. Ini menjadi masalah dia sebab for the last 3 tahun dia yang paling ambil hutang yang paling tinggi dalam sejarah, tuan-tuan, Anwar Ibrahim. So partly keadaan sekarang ni financially dan economically adalah pasal dia. 300 bilion, tuan-tuan, dia belanja untuk perbelanjaan projek. Ini yang saya cakap. So apabila jadi macam ini, dia tak boleh ambil hutang, ekonomi menjadi semakin teruk, dia jam. Lagi lama dia tunggu, lagi teruk keadaan jadi. Kalau dia tunggu tahun depan atau nak tunggu bubar hujung tahun depan, ekonomi lagi teruk, dia bermasalah. Sekarang dia baca, dia tengok, kita pembangkang mungkin dia nampak belum lagi bersedia 100%. Sebab kita pun baru selesai krisis kita dalaman. Krisis dengan Bersatu dan sebagainya. Tapi tunggu lagi 3-4 bulan, saya rasa krisis dalaman kita selesai lah. Kita pembangkang kejap dah selesai. Tak ada masalah. Saya pun dah berjumpa dengan pemimpin-pemimpin di atas walaupun saya bebas. Yang bagus jadi bebas ni, saya boleh jumpa semua orang, kan, So krisis ini, krisis dalaman kita sekejap kita akan selesai, tuan-tuan. Anwar pun tahu, tunggu lagi 5-6 bulan, Perikatan Nasional akan solid. Lepas tu keadaan ekonomi teruk, dia akan bermasalah. So pada dia, sebab itu dia nak buat lagi cepat, lagi bagus. Time kita mungkin belum.